Kadang-kadang kita rasa sangat penat. Bukan penat badan tapi penat hati. Rutin hidup, kita teruskan. Bekerja dan terus tersenyum agar nampak kuat di hadapan mereka. Walaupun dalam diri kita ni ada sesuatu yang dah lama terasa kosong. Ada orang penat dengan hidup, ada orang penat dengan hubungan, ada orang penat berdoa kerana merasakan doa itu seperti tidak didengari. Kalau anda pernah rasa begini, percayalah itu bukan tanda Allah jauh daripada anda. Tetapi itu sebenarnya tanda Allah sedang memanggil kita untuk kembali kepadanya. Sebab itu saya secara peribadi nak jemput anda semua yang menonton ini ke sesi yang sangat istimewa, seminar Upgrade Hati, Update Diri, seminar yang bukan sekadar motivasi dan harapan, tetapi satu perjalanan untuk kita memahami kenapa Allah takdirkan ujian itu dalam hidup kita. Dan bagaimana untuk kita nak reset hati yang sudah lama lelah dan juga letih. Mungkin anda nanti datang dengan hati yang berderai, dengan 1000 persoalan yang bertebaran. Tapi saya berdoa dan penuh berharap yang anda akan pulang nanti dengan perasaan yang sangat bahagia, tenang. Jangan biarkan rasa tu menghantui diri anda sebegitu lama. Saya nak jemput semua untuk sama-sama hadir untuk kita merawat hati ini. Jumpa nanti pada 9 Mei 2026, hari Sabtu, bertempat di Yayasan Restu Shah Alam, Selangor. Tempat adalah terhad. Jom daftar sekarang. Dalam diam yang kita sangka sunyi, sebenarnya Allah sedang mencintai kita.